peperangan 1946. Orang Melayu kita dengan komunis contoh sekalian 1946 parang terbang. Generasi muda cuma dengar parang terbang 13 Mei. Tapi besarnya peperangan 1946. Ketika Jepun menyerah kalah, British belum datang, komunis nak ambil alih negara. Bermula peperangan tu di Batu Pahat, Johor. Merebak sampai ke Sungai Manik, Perak. Ketika itu saksi hidup banyak lagi. Orang melihat parang-parang terbang. Dia bukan dongeng, tuan-tuan sekalian. Orang melihat parang-parang terbang tu, saksi hidup banyak lagi. Tapi lepas 1946, benda tu tak boleh dicuba. Sebab dia karomah atau pemaunah. Dia ilmu hikmah yang bukan boleh dicuba-cuba. Jadi 13 Mei, orang dapat saksikan balik benda tu. Lepas 13 Mei tak ada. Ada dengar sampai sekarang? Ada? Tak ada. Kalau darurat mungkin akan jadi balik. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita masih lagi diberi peluang dan keizinan oleh Allah untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu di masjid ini untuk menyerikan sebahagian malam kita dengan perkara-perkara yang berfaedah dan bermanfaat insya-Allah. Dan pada malam ini jugalah ditaklifkan kepada saya untuk membicarakan dan membincangkan satu tajuk yang dianggap sebagai salah satu tanda akhir zaman ataupun tanda besar kiamat, merujuk kepada personaliti satu individu figure yang bernama Imam Al-Mahdi. Sebelum ni saya nak bagi tahu, kalau yang saya dah hurai, yang saya dah syarah di satu surau, iaitu surau WSK, Wila Seri Kenanga Batu Uban, dia mengambil dan memakan masa hampir 7 siri. Tetapi insya-Allah di sini kita tak mau panjang-panjang, jadi kita cuba pendekkan. Dan malam ini adalah salah satu daripada siri-siri tersebut sebagai muqaddimah dan permulaan. Baik, yang pertama saya nak sebut pada malam ini ialah apabila kita ini bertindak sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, tidak dapat tidak satu perkara yang wajib kita percaya dan wajib kita imani ialah apa yang dinamakan sebagai rukun iman, iaitu 6 perkara yang dimulai dengan percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul, percaya kepada hari kiamat dan percaya kepada qada dan qadar. Dan di antara keenam kepercayaan dan keimanan atas nama rukun iman tadi, kita ada yang kelima, iaitu percaya dan beriman kepada hari kiamat. Sebenarnya perihal tentang hari kiamat ataupun kemusnahan ataupun juga disebut sebagai kehancuran dunia seharusnya menjadi pemangkin keimanan yang cukup kuat, pemangkin keimanan yang cukup teguh di dalam hati kita. Sementara di dalam surah Ar-Ra'du, Allah Subhanahu wa taala telah memfirmankan salah satu daripada kalam dia yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Surah Ar-Ra'du ayat yang kedua. Yudabbirul amra, dan Allah Subhanahu wa taala telah menguruskan segala keperluan-keperluan bagi hamba-Nya.
yufassilul ayati, dan dia juga telah menjelaskan kepada kita tanda-tanda kebesaran dan tanda-tanda keagungannya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Mudah-mudahan kita menjadikan sebagai pertemuan dengan Allah itu adalah sesuatu perkara yang pasti, sesuatu perkara yang diimani, sesuatu perkara yang dipercayai. Dengan kata lain, dalam ayat ini merujuk bahawa segala hal-hal yang berlaku, tidak kira atas nama takdir baik, tidak kira atas nama takdir buruk, semuanya jelas dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu dan keagungannya. Seterusnya Allah juga telah menjelaskan antara tanda-tanda kekuasaannya, dan Allah juga telah menjelaskan tanda-tanda keagungannya. Dan inilah yang membawa kepada kita satu keyakinan, satu keimanan dan kepercayaan bahawa di suatu masa kelak kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diadili segala perilaku, sifat dan tindak tanduk kita, yang seakhirnya akan membawa dan menjuruskan kepada kita dua tempat, sama ada di syurga ataupun di neraka. Jadi melalui ayat ini kita dapat memahamkan bahawa hari kiamat itu jelas dan pasti akan berlaku. Bila hari kiamat akan berlaku, perkara-perkara yang menghampiri, perkara-perkara yang mendekati dan menyongsong ke arah hari kiamat, inilah dalam istilah agama disebut sebagai asyratus sa'ah, iaitu tanda-tanda berlakunya kiamat. Bila ada tanda-tanda tertentu nak terjadinya kiamat, ada tanda-tanda tertentu nak berlakunya kiamat, lalu ulama-ulama membahagikan tanda kiamat itu kepada dua bahagian, dua komponen. Yang pertama dikenali sebagai tanda-tanda kiamat yang kecil, dan yang kedua ialah tanda-tanda kiamat yang besar. Walaupun demikian, untuk kita ni senang dan mudah memahami, bila kita nak memperincikan setiap tanda-tanda kecil yang banyak dan kita nak memahamkan dengan sebenar-benar pemahaman tanda-tanda kiamat yang besar, bolehlah saya rumuskan dan rincikan bahawa antara tanda kiamat besar dan kecil itu terbahagi kepada 4 bahagian. Jadi bila saya sebut 4 bahagian malam ini akan lebih mudah memahamkan kita. Jadi daripada 4 ni, yang pertama sampai yang ketiga merujuk kepada tanda-tanda kiamat yang kecil, dan keempat yang terakhir merujuk kepada tanda kiamat yang besar. Tanda kiamat yang kecil yang pertama ialah tanda kiamat kecil yang sememangnya sudah berlaku sebelum ini, dan tanda itu sudah berakhir dan tidak akan berulang lagi. Hak bahagian pertama, tanda kiamat kecil ni dia memang dah berlaku, sudah berlaku, dan dia akan tetap berlalu, tak akan diulang lagi. Contoh yang terlibat dengan tanda ini ialah kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad dilahirkan, bila Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul, itu adalah sebahagian tanda kiamat kecil. Tetapi bila Rasulullah dah meninggalkan kita, bila Rasulullah dah wafat, tanda itu tak akan berulang, tak akan berulang lagi. Maksudnya tidak akan ada Rasulullah ini bangkit buat kali kedua. Tidak akan ada the second coming bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali menemui dan menjumpainya di padang mahsyar kelak. Begitu juga dengan peristiwa mukjizat terbelahnya bulan. Kalau kita rincikan tanda-tanda kiamat yang kecil, mukjizat Nabi yang belah bulan itu adalah sebahagian dari tanda kiamat kecil. Bila dia dah berlaku di masa hayat Nabi, adakah akan berlaku lagi pada masa ni? Dia tak akan berlaku lagi dan tak akan berulang lagi. Yang ni ialah contoh tanda kiamat kecil yang dah berlaku dan tak akan berulang lagi. Yang kedua ialah merujuk kepada tanda kiamat kecil yang akan ada, yang akan berlaku, yang akan sering terjadi dan diulang-ulang konsep kejadiannya.
Maksudnya benda ni bila muncul dia tak akan berhenti-henti. Dia tak akan tamat-tamat sehinggalah dunia ini menuju pengakhiran dia, iaitu kiamat. Sebagaimana kita boleh lihat perkara-perkara dalam konteks yang kedua ini menerusi 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kita kata ada sekumpulan manusia iaitu yang diberikan amanah tetapi tidak mampu menunaikan dan menjalankan amanah dia. Bila dia start ada grup macam ni, dia akan berterusan, akan muncul, akan ada sampai hari kiamat. Begitu juga dengan sabda Nabi tentang merebaknya amalan perzinaan. Bila dia start orang berzina, sampai hari kiamat pun tetap akan berlaku perzinaan, akan berulang-ulang. Begitu juga hadis Nabi menyebut tentang akan melatanya amalan riba. Bila start muncul riba, sampai hari kiamat pun riba akan berlangsung dan berlaku. Begitu juga bila Rasulullah menyebut orang perempuan di akhir zaman ni akan pakai pakaian tetapi seumpama telanjang, tetap akan berlaku dan berulang-ulang. Begitu juga ada sekumpulan manusia yang mengaku jadi nabi, tetap akan ada di setiap ketika dan setiap zaman. Jadi itu sebahagian daripada contoh bila dia dah bermula, dia akan terus berlaku dan dia akan berulang-ulang sifat tersebut. Dan dalam konteks yang ketiga ialah tanda-tanda kiamat kecil yang dikatakan masih belum berlaku. Tanda kiamat kecil tapi tak berlaku. Antara dulu yang disebutkan oleh ulama, ni ulama sebut dulu, mungkin sekarang dah berlaku, iaitu akan menjadi kesuburan di kawasan tanah Arab akan jadi subur, dan di sana akan diairi dengan pengaliran-pengaliran tertentu. Maksudnya tanah-tanah yang sebelum ni gersang, tanah-tanah yang sebelum ni tandus, tanah-tanah yang sebelum ni kering di bumi ataupun kawasan Arab tu sekarang akan jadi tanah yang subur dan dibuat saliran-saliran dan pengairan tertentu untuk menyuburkan dia. Mungkin ulama letak benda ni tak berlaku pada zaman mereka dan hari ini benda ni mungkin dah berlaku. Baik, dan yang keempat inilah yang menjadi sasaran kepada kita malam ini, iaitu perkara-perkara yang melibatkan tanda kiamat besar. Bila sebut tanda kiamat besar, ramai di antara kita malam ni yang mungkin ada depan saya hadirin dan hadirat yang dah hafal antara 10 tanda kiamat besar. Tetapi yang paling dominan di antara ke-10 tersebut ialah 4 benda yang ditunggu-tunggu kedatangannya, iaitu yang pertama merujuk kepada kedatangan Dajjal. Yang kedua, kedatangan Imam Al-Mahdi yang menjadi tajuk dan topik utama malam ini. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihi salam, dan yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Inilah 4 yang paling dominan dan sering dibicarakan di kalangan bukan sahaja masyarakat awam, lebih jauh dia ini dibahaskan dan diperdebatkan di kalangan ulama-ulama dan cendekiawan Islam. Jadi bila kita dah didepani dengan hal-hal tersebut dan benda ini amat memudahkan bagi kita untuk memahaminya, sekarang timbul persoalan-persoalan. Perlu tak kita nak mengenal? Perlu tak kita nak memaham? Perlu tak kita nak mengetahui hal ehwal yang berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman? Apa keperluan tahunya benda ni pada kita? Apa keperluan tahu dan faham benda ni pada kita? Apa perlunya tahu, faham dan mengerti benda ni pada kita? Jadi yang paling penting saya akan mendatangkan beberapa dalil. Antaranya termasuk ialah yang pertama yang menjadi rukun iman kita ialah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Sebab apa yang ni jadi paksi? Sebab apa yang ni jadi base? Sebab segala tanda-tanda hari kiamat, baik yang kecil maupun yang besar, datang daripada dua sumber ini. Datang daripada keimanan kita pada Allah dan keimanan kita pada Rasul. Sebagaimana yang disebutkan di awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin,
alladzina yu'minuna bil ghaib. Zalikal kitab, itulah kitab yang dinamakan sebagai Al-Quran, yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, yang dia ni dapat memberikan hidayah dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa tagline orang yang bertakwa? Iaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang bersifat ghaib. Yang kita sebut 4 paling dominan tadi sudah nyata atau jelas depan kita atau belum muncul? Imam Mahdi dah jumpa tak? Belum lagi. Dajjal dah keluar tak? Belum lagi. Nabi Isa dah turun tak? Belum lagi. Ya'juj Ma'juj dah keluar ke? Wallahu a'lam. Jadi sekarang tu benda tu kita percaya, kita beriman, dan dia ghaibiyah buat masa ni. Dia di luar pengetahuan kita, menjadi perkara yang ghaib daripada ilmu dan makrifat kita. Jadi kita percaya benda ni walaupun dia ghaibiyah, walaupun dia tak datang. Sebab apa? Bila kita percaya pada Allah, kita juga percaya pada firman dan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi yang jadi penyampai kepada wahyu dan firman tersebut ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga kita wajib mengimani dan membenarkan setiap kata-kata dia, setiap perbuatan dia, setiap pengakuan dan takrir daripada dia. Dan yang kedua ialah kita ni beriman kepada yang kita sebut awal tadi, iaitu beriman kepada hari kiamat yang nombor 5. Dalam hadis Nabi dengan Jibril disebutkan, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Apa dia iman itu? Iman itu ialah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab rasulnya, hari kiamat dan qadarnya. Ketentuannya sama ada yang baik ataupun ketentuan qadarnya sama ada yang buruk. Jadi bila kita dah beriman kepada hari kiamat, inilah yang jadi paksi kepada kita untuk meyakini tentang keberadaan munculnya 4 kumpulan ataupun 4 individu yang dighaibkan daripada mata dan ilmu kita sekarang. Seterusnya, yang menjadi paksi kepada kekuatan benda-benda tersebut inilah dapat mengukuhkan keimanan, dapat mengukuhkan kepercayaan, dapat mengukuhkan keyakinan kita kepada Allah dan perkara-perkara yang terlibat dengan rukun iman yang 6 tadi. Sekarang kita nak alihkan tujuan ataupun pandangan kita malam ini kepada satu perkara. Inilah yang disebutkan sebagai Al-Mahdi. Bila kita sebut Al-Mahdi, apa maksud Al-Mahdi dalam bahasa Arab? Al-Mahdi ni ialah kata dasar, kata akar bagi huda, hidayah, iaitu yang diberi hidayah ataupun yang diberi petunjuk. Itulah makna Al-Mahdi, yang diberi hidayah ataupun yang diberi petunjuk. Kalau kita nak bahas dalam ilmu nahu atau ilmu saraf, dia disebut sebagai isim maf'ul. Isim maf'ul. Dan inilah yang disebut, yang kita boleh kaitkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat besar Nabi, iaitu Irbad bin Sariyah, yang mana hadis tu panjang tetapi di belakang dia sebut wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maksudnya sunnah khulafah yang terpimpin, sunnah khulafah yang terbimbing, yang sentiasa diberi hidayah, yang sentiasa diberi petunjuk. Bila kita ambil umum kata Al-Mahdi, yang diberi hidayah dan petunjuk juga tidak terkecuali dan terkeluar daripada 4 orang sahabat yang utama, apa yang kita namakan sebagai Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, kalau ambil umum hadis tadi. Tetapi pengkhususan hadis-hadis yang diceritakan oleh Rasulullah bukan merujuk kepada 4 nama sahabat tadi, tetapi individu tertentu yang akan lahir daripada keturunan salah seorang ahli keluarga Rasulullah, yang dikatakan berasal daripada keturunan Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma dari sebelah bapa, dan ada riwayat yang menyebut akan datang daripada keturunan Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma dari sebelah
dari sebelah ibu. Itulah yang dikatakan sebagai Al-Mahdi. Tetapi sebelum kita pi lebih jauh, ada seorang ulama dianggap sebagai ulama yang hebat dalam ilmu hadis, iaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Qayyim ni, bila dia lihat hadis-hadis yang datang yang diriwayatkan oleh para sahabat, kemudian sampai periwayatan tersebut kepada ulama-ulama, dan bila sampai periwayatan tersebut ke tangan beliau, beliau mula menyaring hadis-hadis yang ada keterkaitan dan penisbahan dengan Imam Mahdi. Lalu beliau membuat satu komentar, hadis-hadis yang diriwayatkan mengenai Imam Mahdi terbahagi kepada 4 kumpulan hadis. Yang beliau sebut, yang pertama, ada hadis-hadis tersebut bertaraf sahih, ada hadis-hadis tersebut bertaraf hasan, ada hadis-hadis tersebut bertaraf gharib, ada hadis-hadis tersebut bertaraf maudhu' ataupun dhaif. Inilah pembahagian yang dibahagikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Tetapi saya nak bawa di sini pengalaman-pengalaman dan pandangan-pandangan yang pernah diutarakan oleh ulama-ulama terdahulu, yang khilaf bagi mereka siapakah Al-Mahdi yang dimaksudkan oleh Rasulullah, yang dimaksudkan oleh Nabi, yang akan muncul di akhir zaman, kepada sekurang-kurangnya 4 bahagian. Bahagian yang pertama, ada ulama-ulama sebelum kita ni berkomentar bahawa Imam Mahdi yang dimaksudkan oleh Nabi yang akan muncul di akhir zaman ni tidak lain dan tidak bukan merujuk kepada individu yang sama yang akan diturunkan oleh Allah, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi jangan pelik, jangan cepat melatah. Jadi ulama-ulama sebelum kita dah ada yang berpendapat dan berpandangan demikian. Maksudnya Imam Mahdi itu orang yang sama, iaitu Nabi Isa alaihi salam yang akan diturunkan oleh Allah di akhir zaman kelak. Satu pandangan. Yang kedua, ada juga yang berpandangan Al-Mahdi itu adalah nama salah seorang khalifah daulah ataupun Bani Abbasiyah. Kalau kita belajar tentang dinasti dan kerajaan Islam, selepas Sayyidina Ali itu ada dinasti Umayyah, ada dinasti Abbasiyah, ada dinasti Andalusia, ada dinasti yang panjang sampailah dinasti Utsmaniyah. Tapi dinasti yang kedua, Daulah Abbasiyah tu, ada salah seorang khalifah dia dengan gelaran Al-Mahdi daripada kabilah Bani Abbas. Ada juga ulama yang berpendapat dan kata Al-Mahdi yang dimaksudkan tu, yang akan datang tu, merujuk kepada salah seorang khalifah daripada dinasti Daulah Abbasiyah. Dan perkara ni dah berlalu dan berakhir pun kalau merujuk kepada dia. Jadi kita terima pandangan dan pendapat tersebut dengan hati yang terbuka. Itu pendapat, itu pandangan. Dan yang ketiga ialah, yang inilah yang disepakati oleh sebahagian besar ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, dan saya kira peratusan besar yang diyakini dan dipercayai oleh kita semua malam ini, iaitu Imam Mahdi masih lagi belum dimunculkan oleh Allah, tetapi seorang individu, figure, personality, insan yang akan dibangkitkan oleh Allah di akhir zaman kelak. Yang kita sebut sifat dan ciri dia tadi ialah salah seorang daripada keturunan Nabi, yang keturunan bapa melalui Hasan, keturunan ibu melalui Husain. Maksudnya dia tak muncul lagi, dia akan datang di kemudian hari bila dekat nak hari kiamat. Jadi ulama-ulama yang mengatakan ada 4 jenis hadis tadi tentang datangnya Imam Mahdi, sama ada hasan, sama ada sahih, sama ada gharib, sama ada maudhu'. Tetapi bila kita menggabungkan keseluruhan hadis-hadis tersebut, yang dhaif ataupun yang gharib tadi akan jadi naik tingkatan darjat dia, kerana begitu banyak hadis-hadis yang lebih kuat yang bertaraf sahih, hadis-hadis yang lebih banyak dan kuat yang bertaraf hasan. Dengan kata lain, hak gharib dan dhaif tadi saling melengkap, saling membantu menguatkan dengan hadis-hadis yang lain. Okey, sekarang kita pi pada pandangan yang terakhir.
Pandangan terakhir yang saya maksudkan ialah ini bukan aliran biasa ahli sunnah wal jamaah, tetapi yang ini ialah dari aliran Syiah Imamiyah. Aliran Syiah Imamiyah, dalam akidah mereka, mereka mempercayai tentang bab imamah. Sebab tu rukun iman mereka, salah satu yang tak ada pada ahli sunnah wal jamaah ialah imamah, kerana mereka percaya tentang keimaman. Yang tu yang dia ada imam 12 tu bermula daripada Saidina Ali, Hasan, Husain, Ali Zainul Abidin, Muhammad Al-Bakhir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Al-Hadi, sampailah yang nombor 11, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari. Jadi nombor 12 dia tunggu tu ialah Imam Mahdi. Tetapi ada juga sebahagian daripada grup ini yang meyakini Imam Mahdi yang mereka tunggu yang nombor 12 tu merujuk kepada nombor 11 dah, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari yang menghilangkan diri dia. Dulu dia pernah ada, kemudian dia gaib, dia hilang, dia duduk di satu tempat yang orang ni tak tahu, tetapi di akhir zaman dia akan raja'ah, dia akan kembali lagi untuk menjadi Imam Mahdi. Nah, ni anda nak pakailah, cuma saya nak keutarakan pendapat dan pandangan. Ini yang aliran Syiah punya. Jadi secara umumnya terdapat 4 pandangan, 4 yang pernah dikeutarakan ulama-ulama sebelum kita. Pertama, saya ulang balik, Imam Mahdi merujuk kepada Nabi Isa sendiri. Yang kedua, Imam Mahdi merujuk kepada salah seorang khalifah daripada Daulah Bani Abbasiyah. Yang ketiga, yang disepakati oleh sebahagian besar peratusan ulama ahli sunnah wal jamaah, dia ni tak muncul lagi. Dan yang keempat, aliran Syiah yang mengatakan imam ke-11, iaitu Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari. Baik, sekarang ni habislah bab yang pertama kita sebagai muqaddimah. Jadi inilah muqaddimah kita yang saya namakan sebagai bab pertama, pengenalan, untuk kita menjurus kepada bab-bab yang lebih berat, bab-bab yang lebih kasar. Jadi seterusnya saya akan pergi kepada bab ataupun topik yang kedua, iaitu nama-nama ulama besar dan kitab-kitab karangan ataupun hasil karya mereka yang menceritakan dan meriwayatkan tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Faham betul lah? Topik yang kedua, bab yang kedua ni, nama-nama ulama besar dan hasil karya, kitab-kitab karangan mereka yang meriwayatkan hadis-hadis tentang kedatangan Imam Al-Mahdi di akhir zaman. Baik, antara yang saya boleh senaraikan, memang banyak kitab-kitab yang terhasil daripada kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Antaranya yang pernah sampai ke tangan kita hari ini hampir 63 buah kitab yang diketahui, yang dicetak, yang dapat dibeli, yang dapat dibaca, yang dapat dinikmati ilmu dia. Tetapi di luar pengetahuan kita mungkin masih banyak kitab-kitab yang tidak sampai ke tangan kita, yang menceritakan tentang kehadiran dan kedatangan Imam Mahdi, baik ulasan mereka itu secara umum atau ulasan mereka secara khusus tentang sifat-sifat, tentang kita kata perangai-perangai, tentang perilaku-perilaku, tentang keadaan-keadaan menjurus kepada Imam Al-Mahdi. Antaranya saya akan sebutkan beberapa nama ulama dan kitab karangan mereka tentang periwayatan tersebut. Antara yang paling besar ialah selepas Al-Quran kita ada ulama-ulama hadis, kan? Ulama-ulama hadis. Baik, yang pertama ialah Imam Bukhari. Semua orang kenal Imam Bukhari. Dalam kitab Imam Bukhari yang disebut sebagai Sahih Al-Bukhari, di dalam satu tajuk, iaitu kitab Bad'ul Khalqi wa Nuzuli Isa alaihi salam, dalam jilid yang keempat. Jadi dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Bad'ul Khalq wa Nuzuli Isa alaihi salam jilid keempat, ada meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Yang kedua, Imam Muslim. Imam Muslim, imam yang sinonim dengan kitab karangan dia Sahih Muslim.
Boleh kita buka jilid 1, boleh buka jilid 2, bab nuzuli Isa alaihi salam, bab yang ke-18. Jadi ada 2 jilid. Bab 18 jilid 1, bab 18 jilid 2 ada meriwayatkan tentang hadis kedatangan Imam Mahdi. Imam yang ketiga ialah imam hadis, iaitu Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud, kitab dia ialah Sunan Abu Dawud. Boleh buka jilid yang kedua, jilid yang ketiga, jilid yang kelima. Ada dalam 3 jilid tersebut perihal hadis Imam Mahdi. Seterusnya Imam At-Tirmizi yang terkenal dengan kitab Sunan, iaitu Sunan At-Tirmizi. Di dalam kitab Sunan dia boleh buka jilid kedua, boleh buka jilid ke-9. Banyak hadis yang memperihalkan tentang Imam Mahdi. Seterusnya Imam Ibnu Majah yang terkenal dengan kitab hadis dia Sunan Ibnu Majah, boleh buka kitab jilid yang kedua. Ada hadis memperihalkan tentang Imam Mahdi. Begitu juga dengan seorang imam, salah seorang imam mazhab yang cukup terkenal dan berkepakaran serta berkemahiran dalam bidang hadis, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia ada satu kitab hadis yang bernama Musnad Ibnu Hanbal. Boleh buka jilid pertama dan jilid ketiga, ada hadis tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. Yang ketujuh, kita boleh rujuk kitab Imam An-Nasai, salah seorang imam hadis, iaitu Sunan An-Nasai jilid kedua, ada berita tentang kedatangan Imam Mahdi. Imam yang ke-8 iaitu Imam Al-Hakim, salah seorang ulama besar hadis, Mustadrak ala Sahihaini. Dialah ulama hadis yang menyaring kembali hadis-hadis sahih daripada Bukhari dan Muslim, lalu menamakannya sebagai Al-Mustadrak ala Sahihaini. Boleh buka Mustadrak ala Sahihaini jilid yang ke-4, ada hadis pasal Imam Mahdi. Begitu juga yang ke-9, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kitabnya Sawa'iqul Mukhriqah, khusus tentang Imam Mahdi. Yang ke-10 juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdiyil Muntazar, juga kitab yang khusus saja-saja pasal Imam Mahdi. Begitu juga imam yang ke-11, Imam Ibnu Tawus dengan kitab dia Al-Malahim wal Fitan. Imam yang ke-12, Imam Tabarani, ulama besar hadis, kitab dia Al-Ma'jam. Yang ketiga, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah bagi Sahih Bukhari, Fathul Bari, jilid yang ke-7. Begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga yang nombor 19, Tahzibus Sabit, jilid ke-9. Yang ke-20 juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab dia Nuzhatun Nazar. Nak lagi yang ke-16, Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubra.